saya terpaksa juga untuk berlari walaupun hanya mungkin 5 km. Orang pernah terfikir tak macam mana seseorang yang kita tengok kan, dia ni selalu buat satu perkara tu dengan konsisten. Dia selalu buat walaupun dia tak ada mood, walaupun mungkin hari tu hari dia sedih ke, hari dia bad mood ke dan sebagainya kan. Bagi saya, seseorang itu boleh maju ke hadapan ataupun boleh buat apa sahaja walaupun dalam keadaan sedih ataupun marah dan sebagainya, disebabkan dia ada satu vision yang besar dalam hidup. So yang penting dalam hidup ni, untuk kita nak buat satu perkara tu dengan konsisten, dengan tak ada alasan macam mana sekalipun, kita kena ada satu vision besar dalam hidup. So kalau kita ada vision yang besar, kita rasa macam impossible untuk capai, itulah penyebab, itulah faktor yang membuat kita ni selalu rasa nak buat walaupun tak ada motivation. Sebab sometimes saya ni alami berdasarkan pengalaman kan. Saya juga pernah berlari walaupun saya tak ada mood, saya mungkin letih ke, mungkin saya penat ke, mungkin saya marah ke, sedih ke dan sebagainya. Saya terpaksa juga untuk berlari walaupun hanya mungkin 5 km atau 6 km yang agak pendek sebenarnya bagi saya kan. Jadi saya fikir, inilah satu perasaan walaupun malas still bergerak. Walaupun masa kita berlari tu mungkin pace slow ke kan dan sebagainya, kita membawa perasaan yang sebegitu tapi kita still buat. So macam itulah kita punya kehidupan. Untuk kita maju ke hadapan, kita kena ada satu vision besar supaya kita tak mudah luntur kita punya semangat tu. Okay, thank you.